Jom terus masuk ke topik hari ini. Selamat datang ke sesi penerangan kita di mana kita nak rungkai satu seni bina teks yang sangat menakjubkan dalam surah ketiga, iaitu Al-Imran. Kita tak akan bergantung pada mana-mana sumber luar pun hari ini. Kita cuma guna logik dalaman teks tu sendiri untuk fahamkan isinya. Sambil tu, kita tengok macam mana kitab ni bina pandangan dunianya bermula dari asas sampai ke puncak. Menarik kan? Jom kita mula. Untuk sesi ni, perjalanan kita terbahagi kepada 5 bahagian utama. Mula-mula kita tengok seni bina kitab ni. Lepas tu kita bandingkan antara fokus tunggal lawan hati yang berpecah, krisis sebagai proses penjelasan, bahayanya perangkap ilusi dunia dan akhir sekali macam mana nak bina kesedaran pelindung. Okey, kita pergi ke bahagian pertama, seni bina kitab, asas utama kepada teks ini. Nak faham teks purba macam ni dengan betul, kita wajib kenal satu konsep metodologi ni dipanggil tasrif. Bayangkan teks ni bertindak sebagai kamus dan rujukan untuk dirinya sendiri. Dia tak cari jawapan dekat luar, tapi dia merujuk balik pada ayat-ayatnya sendiri melalui kosakata dan konteks yang saling berkait rapat. Jadi, mesej tu kekal tulen dan bebas daripada apa-apa penambahan sejarah dari luar. Benda yang paling menarik pasal asas ni dipaparkan dalam ayat 37. Ayat ni tunjuk dua jenis asas yang berbeza. Pertama, muhkamat, iaitu ayat-ayat yang sangat jelas dan kukuh dipanggil ibu kitab. Kedua, mutasyabihat, iaitu ayat-ayat alegori atau perumpamaan. Teks ni terang-terang bagi amaran. Kalau niat tak betul, orang akan guna ayat perumpamaan ni untuk wujudkan perpecahan atau fitnah. Tapi orang yang berilmu, diorang akan sentiasa rujuk balik perumpamaan tu pada ayat-ayat asas yang jelas tadi. Ia satu sistem check and balance yang sangat canggih. Seterusnya, bahagian kedua, fokus tunggal berbanding hati yang berpecah. Bila teks ni bincang pasal legasi Maryam dan Isa, ia terus neutralkan apa-apa perdebatan sektarian yang ada dengan satu persamaan yang sangat mendalam. Ayat 359 meletakkan Isa dan Adam pada taraf yang sama rata sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Secara langsung, ia menolak terus idea yang mengatakan kalau kelahiran tu luar biasa, maksudnya dia adalah Tuhan. Tak sama sekali. Dan di sinilah cantiknya konsep tauhid dipaparkan. Ia sebenarnya satu seruan kepada semua manusia untuk bersatu, fokus pada satu realiti yang esa. Bukannya mengangkat sesama manusia jadi Tuhan. Ini semua soal kesatuan arah dan penyerahan diri kita secara total kepada Pencipta. Tapi bila wujud seruan macam ni, secara automatik terbukalah dua jalan atau orientasi dalaman manusia yang berbeza. Di satu pihak ada hati yang sedar, hati mereka ni terbuka untuk menerima panduan dan sentiasa memerhati kejadian alam sekeliling. Di pihak satu lagi pula, golongan yang menolak, hati mereka berpaling, sengaja tak indahkan tanda-tanda yang ada sebab asyik sangat kejar kepuasan sementara. Jadi, apa pula kaitan krisis dalam hal ni? Bahagian ketiga, krisis sebagai proses penjelasan. Cuba bayangkan, apa jadi pada kesedaran tadi bila sesebuah masyarakat tu berdepan dengan kehilangan atau trauma yang ekstrim? Kalau kita ambil ujian sejarah Perang Uhud, kita boleh nampak dua respons psikologi yang sangat berbeza bila berdepan bencana. Kumpulan pertama dapat ketenangan sebab mereka percaya bulat-bulat pada realiti yang di luar kawalan mereka. Hasilnya, rasa selamat dan sabar. Kumpulan kedua pula, kelam kabut fikir pasal diri sendiri. Mereka biarkan ketakutan, rasa ragu-ragu dan kehendak dunia menguasai diri. Kesannya, mereka kalah dari dalam dan pendirian jadi tak tentu arah. Poin utamanya dekat sini, teks ini sebenarnya merombak cara kita faham pasal kesukaran. Kegagalan atau krisis ni bukannya satu hukuman. Sebaliknya, ia adalah proses penjelasan. Krisis tu bertindak macam mekanisme yang menarik keluar segala isi hati yang tersembunyi. Kelekatan kita, kelemahan kita, semuanya akan naik ke permukaan untuk kita hadapi sendiri. Masuk ke bahagian keempat, kita tengok pula perangkap ilusi dunia, ujian harian yang kita lalui tiap-tiap hari. Bila kita zoom masuk ke tahap individu yang lebih mikro, kita mula nampak ujian harian ni. Teks ni langsung tak nafikan lumrah hidup manusia. Memang fitrah kita suka pada harta, keluarga, anak-anak, pangkat, semua ni zuyina, sesuatu yang diperindahkan untuk kita. Ia adalah bekalan semula jadi dan pada asasnya bukanlah sesuatu yang jahat. Tapi dekat sinilah letaknya ujian psikologi terbesar kita. Bahaya sebenar bermula bila kita jadikan semua ni sebagai matlamat mutlak dalam hidup. Bila kita terlalu taksub dengan kelekatan duniawi ni, kita terjerumus masuk dalam satu perangkap yang didefinisikan secara brilian oleh teks ini sebagai mata al-ghurur. Maksudnya, kenikmatan atau bekalan ilusi semata-mata. Kesilapan kita bukan pada hidup ini sendiri, tapi pada penipuan diri. Bila kita percaya bulat-bulat yang dunia sementara ni adalah realiti yang kekal abadi.
Akhir sekali, bahagian kelima, membina kesedaran pelindung. Macam mana kita nak lawan ilusi dunia ni? Untuk mengemudi diri kita dalam dunia yang penuh dengan tarikan ilusi ni, teks ini bagi kita penawarnya, iaitu takwa. Selalu kita dengar takwa ni cuma rasa takut kan? Tapi dalam konteks ni, ia lebih merujuk kepada satu kesedaran yang melindungi, satu keadaan di mana anda sentiasa berpijak pada bumi yang nyata dan peka dengan realiti. Kesedaran inilah yang jadi perisai kebal anda daripada menghancurkan diri sendiri akibat ilusi tadi. Kesedaran pelindung macam ni memang wujud, tapi ia menjadi ciri khas untuk golongan ulur albab, mereka yang memiliki pemahaman teras yang sangat dalam. Mereka ni bukan sekadar buat ritual membuta tuli. Tak, mereka sentiasa sedar dan beringat tak kira keadaan fizikal, berdiri ke, duduk ke, baring ke, mereka renung kejadian alam ni betul-betul dan faham satu hakikat besar. Alam semesta ni bukan wujud sia-sia. Dari pemahaman itulah, mereka mula sedar tanggungjawab atas setiap tindakan mereka. Dan pada akhirnya, cara fikir yang mendalam ni menuntun mereka kepada din. Nak tahu tak, din ni bukanlah satu label agama yang dicipta untuk pecah belahkan manusia. Bukan. Ia adalah penyerahan secara damai dan holistik selari dengan kebenaran realiti. Ia adalah sistem hidup yang sebenar. Okey, kita dah sampai ke penghujung seni bina teks yang cukup hebat ni. Tapi sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan satu soalan penting untuk anda semua fikir-fikirkan. Cuba tanya orientasi dalaman diri masing-masing. Adakah anda betul-betul sedang berpegang teguh pada tali realiti, membina takwa dan kesedaran pelindung ini? Atau anda sekadar selesa berpuas hati dibuai dengan kenikmatan ilusi sementara dunia ini? Pilihan tu 100% di tangan anda. Terima kasih banyak sebab luangkan masa dengan penerangan hari ini.